Okey, kita sambung kita punya lecture dalam topik PLC, Program Logic Control. Okey, lecture sebelum ni kita dah tengok sedikit tentang beberapa keyword yang kita boleh gunakan dalam control kita punya logic program kita. Okay, untuk selection kita dah tengok if dan untuk repetition kita dah tengok while. Okay. So as just revision, kita nak revise saja. Kita tengok kita punya example. Kalau kita ada tiga statement kata, untuk 3 atau 4 statement. Salam, new line, printf, Yusuf, new line, printf, wassalam. Okay, new line. So by default kita tengok logic program kita akan execute daripada atas ke bawah. Okay, kalau kita run ni, dia akan keluar, dia akan execute statement tu dari atas ke bawah. So dalam case ni, logic program kita adalah sequence. Okay, logic program kita adalah sequence dari atas ke bawah. Kalau ikut ni, dia akan, statement ni dalam body ni, statement semua yang ada semicolon ni, dia akan execute this line yang first. Kemudian berikutnya dia akan execute, berikutnya dia akan execute, and so on, seterusnya. Ini yang berlaku, turutan dari atas ke bawah. By default ini yang berlaku dalam sistem kita. Okey, kita dah study, kita boleh control program kita sama ada kita nak buat selection, okey, pilihan, ataupun repetition, ulangan, dengan menggunakan keyword tertentu. Dalam selection, katakan saya nak control this statement supaya ada pilihan untuk execute tidak, kita menggunakan keyword if. Okay, if. So dalam ni adalah condition sama ada 1 atau 0. Kalau 1 dia akan execute normal macam biasa. Tapi kalau kita tukar kepada 0, dia tak execute line printf Yusuf tu. Okey. Ini yang kita kita dah study sebelum ni. Ataupun kita nak control sekali dua serentak, gunakan satu if. Okey, printf, katakan email. Ini saya ulang sebab takut ada student yang tak faham lagi. New line. Okey. So cara dia, kita kena bracketkan benda ni. Kita enter, kita letak bracket. Okay, kemudian kita tutup dengan bracket. Okay, so kita akan control dua statement sekali. Okay, so bracket ni adalah untuk control this dua statement ni, yang mana controller dia adalah if yang ada di atas ni. Okay, dalam case ni dia tak akan execute dua-dua, Yusuf dan email tu dia tak execute. Okay. Tapi bila kita tukar kepada 1, okay, kita boleh execute statement berkenaan. Begitu juga kita dah study, kita nak buat loop. Maknanya kita nak repeat benda ini beberapa kali, kita dah study. Ni just revision. Kita gunakan keyword while. Okay. Maknanya while ni selagi true, betul, maka dua-dua statement dalam bracket ni akan diulang. Selagi tak bertukar daripada 1 pada 0, dia akan berulang sampailah kita boleh tukarkan kepada 0. Okey, benda ni akan berulang. So the controller is the condition. Okey, kalau kita pakai if tadi,
pun sama, the controller is condition. So kita, ini untuk buat selection, sedangkan ini untuk buat repetition. Okay, repetition. So the issue is how to change from 1 to 0 or 0 to 1. Okay, if kita tengok semalam kita gunakan combination. Okay, gunakan greater than and less than. Greater than as less than, simbol greater than and less than semalam. Okay, ataupun is equal to. Ini adalah relational operator. Relational operator. Sebab result dia 1 or 0. Okay, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. Apa lagi? Is equal to, is not equal to. Okay, kita comparekan nilai kanan dan nilai kiri. Resultnya adalah kosong atau 1. Jadi maknanya benda nilai yang kita nak tukarkan kosong atau 1. Semalam saya tunjuk contoh tu. Okay. Begitu dengan while lah, kita pun sama juga. Benda sama. Begitu juga kita kalau ada dua condition di sini. Ada dua condition. Contohnya if. Okay, kita dapati semalam ada kita gunakan and operator. Ada dua condition. Ni condition 1, condition 2. So kita operator and. Ini kita gunakan apa namanya? Logical operator. Logical operator. Kita guna apa dia? And operator untuk and. Satu lagi o. Satu lagi not. So not. So tiga ni kita jadi dengan kita gunakan ni, combine dengan ni, kita dapati result dia adalah 1 dan 0 di sini. Okay. So semalam saya tunjuk contoh. Untuk itu kamu kena biasakan. Itu saja. So the logic of program ada 3. Selection, sequence daripada atas ke bawah. Kedua selection, ada pilihan. Ketiga repetition, ulangan. Okay, selection, sequence dari atas ke bawah kita tak perlu kontrol apa-apa. Memang by default dari atas ke bawah. Sedangkan selection kita kena gunakan keyword tertentu. Contohnya if. Okay. Sedangkan untuk repeat kita gunakan while. Okey, hari ini saya akan tambah lagi beberapa keyword. Okey, untuk selection ada lagi satu keyword dan untuk untuk kita punya repetition ada 2 keyword lagi. Okey. Okay, saya ulang lagi. Untuk sequence, kita tak perlu risau apa-apa. Memang dia sequence daripada atas ke bawah. Tapi untuk selection, kita untuk pilihan, kita gunakan keyword tertentu. Contohnya if. Untuk ini adalah while. Okay, so hari ini saya akan ditambah lagi. Okay, akan tambah lagi. Di mana kita dapati sini ada lagi keyword switch. S-W-I-T-C-H. Okay. Ini juga adalah selection. Untuk while ni, untuk repetition ada 2 lagi, iaitu combine do dengan while. Dan yang ketiga adalah for. So ini adalah keyword-keyword yang kita akan gunakan untuk control the logic of program. Okay, control kita logic of program. So saya tinggalkan, mungkin saya akan review sikit if dan while. Dan saya tengok contoh dalam nota saya. Dan kita akan pergi ke switch dan do while and for. Okay. Okay, saya go through these notes, nota saya. Okay, just review saja. Masih lagi dalam if di sini. Okay. Kalau kita minta user enter value di sini, contohnya user masukkan 1, maka ini kita boleh tukar jadi 1. So 1 setara dengan 1. Okay, kita gunakan relation operator setara. Result dia apa? Result adalah 1. Jadi kesimpulannya sini if adalah sama dengan 1.
1. So dia akan execute dua-dua statement di dalam kurungan ni, dalam bracket ni. So dia keluar right number, well done. Okay. Sebaliknya kalau kita bagi number lain, katakan dimasukkan nombor 2, maka di sini 2 setara dengan 1, the result is 0. So become if 0. Bila 0, dua-dua ni dia tak execute, dia akan terus ke bawah dan ke bawah. Ya Allah. Saya dah ulang benda sama saja ya, saya tak. Okay, nested if. Nested if ni maknanya di dalam if ada if. Okay, di dalam if ada if. Bahasa Melayu kata jaring. Nested ni dalam, okay, di dalam tu ada lagi apa? If. Kalau tengok ini adalah if yang pertama dan ini dia punya body, macam body dia. Kita dapati dalam body ni selain pada statement yang biasa, kita tengok ada juga if di sini. Okay. Jadi bila kita jumpa macam ini, sama condition dia, sama. Maksud dia dalam ni kita kena test condition. Contoh kalau user masukkan sini number 1, number 2, suppose 1, maka sini become 1, sini pun become 1. So dia akan check yang pertama dulu ni. So result dia apa? Sini 1. Bila sini 1, baru dia akan test yang bawah ni, dalam ni. Okay, kalau tidak dia tak boleh masuk dalam ni. Kalau sini 0 faham tak ni? Faham? Boleh? Kalau sini 1, maknanya if 1, maka dia akan, baru dia akan check yang berkenaan ni. Kalau sini 0, yang pertama ni, maka dia terus ke bawah, dia jump ke bawah, jadi dia tak check ini. Okay. Kalau sini 1 become 1, sini pun 1 become 1. Okay, jauh dia akan execute this one line, lepas tu dia akan pergi ke next line. Okay. Sebaliknya kalau user masuk number lain, katakan 2, 1. Kalau sini become 2, sini become 1. Apa result sini? 0. Okay, so dia tak check pun yang bawah ni. Dia akan terus, sebab yang ini dia, so dia akan jump ke bawah sini. Dia execute line ni, di line ni. Yang ini dia tak execute. Okay, semua tak check pun. Kalau kita tukar number, sini 1, sini 2. Sini 1, ini 0 sorry 1. Maka dia akan check yang ini. Ini 2, ini 0. So dia tak execute line ni. Okay, walaupun dia dah masuk kawasan ni, tapi dia tak check. Kemudian dia sambung ke bawah. Okay, ini yang berlaku. Okay, if else. If else kalau kita ada banyak condition. Okay. Boleh. Okay, kalau kita ada banyak condition. So, kalau kita masukkan, kita boleh gunakan keyword, combinekan if dengan else ni. Okay. Format dia, kalau ada yang condition lain selain daripada condition ini, so kita letakkan else dulu, kemudian baru ada if. Else dulu, kemudian ada if. Okay. Dan akhir sekali baru kita letakkan else. Else without if. Okay. Kalau kita hanya ada dua condition, ataupun satu condition, if condition 1 buka, tutup, kita boleh pasangkan dengan else buka, tutup. Okay. Ataupun kalau kita ada banyak condition macam contoh ni, if condition 1 buka, tutup. Okay, ini statement 1. Kita else kan dia. Kemudian if condition 2 buka, tutup, statement number 2. Kalau ada lagi else if condition 3 buka, tutup, statement 3. Last kali baru ada else buka, tutup, statement akhir. Okay. So sama ada if datang sendiri, boleh sendiri ataupun is berpasang dengan else
sahaja. Okay. Ataupun pasangkan yang di tengah-tengah ni else if ni. Bergantung pada jumlah condition kita. Ini contoh kalau kita ada grading markah kita di BM, ni bukan BMI ni. Okay, kalau kita ada markah 90 hingga 100, dia punya grade ni adalah A, 80 hingga 89, B 70, 79, C 60, 69, D maknanya 69, 60, 59, 0 hingga 59, F. Okay, fail So, apa yang user enter? Ini universiti mana tak tahu. BMI senang. Saya pernah masuk pertandingan matematik Olimpiad seluruh Malaysia wakil negeri. Dia punya grading macam ini. Kemudian dia punya sistem markah, kalau tak boleh jawab, kalau gagal jawab, fail, tolak markah. Ada orang negatif. Okey, ini konsep dia. Bila kita nak convertkan markah, bila user enter markah sekian, dia akan keluar mengikut jumlah markah ni. So dalam kes ni kita gunakan AND operator. Okay, AND operator sebab ada dua condition. Ini condition pertama, condition kedua. Setiap ni condition pertama, condition kedua. Pertama, kedua. So kita tengok, bila user enter markah 80, contoh so markah ni adalah 80. So dia akan test 80 besar pada 90. Betul ke salah? Salah. So ini become 0. Ini 80 kecil daripada 100. Betul. Tapi because dia gunakan AND operator, 0 and 1, 0. So jadi yang dalam kurungan ni dia tak execute lah. Dia akan check yang lain. Okay. So dalam kes ni 80 lebih besar atau sama, ini adalah true. Ini pun true. So 1 and 1 become 1. So dia akan execute B. Okay. The rest dia tinggal. Okay, begitu seterusnya. Kalau semua tak betul, dia akan tengok else, fail. Okay. Salah satu ni dia akan check. Okay. Tak mungkin akan berlaku dua sini. Kecuali orang salah program je lah. Okay, salah dia bagi markah ni. Okay. Okay, asing saya tinggalkan ni. Okay, sama juga age. Ini saya ulang saja. Saya nak biasakan student. Contoh ni. Sebab ada tak sempat nak baca nota semalam. Okay. Kalau kita key in apa-apa, so dia akan test lah condition ni. Kalau dia masukkan markah 7, so dia akan check 7 7 maknanya condition ni betul. Ini pun betul. So 1 in 1 is 1. So dia akan execute line ni. The rest dia tinggal. Kalau kita lebih kecil masuk yang betul true only this one, so dia akan keluar ni. Kalau dia lebih pada 9, dia execute ni. Kalau tak berlaku apa-apa, tak kena semua, tak ada apa-apa sebab tak ada else di sini. Betul tak? Kalau semua tak ada true, so tak ada apa-apa lah. So dia akan pergi ke bawah system and return. Okay, so remember again from top and down Semua daripada atas ke bawah. Dia check one by one. Okay. Tapi bila jumpa perkataan if, dia ada pilihan. Selepas habis tu baru dia buat, dia akan sambung balik semula yang normal dari atas ke bawah. Okey Okey, saya tinggalkan if Okey, kita akan gunakan keyword lain untuk buat pilihan. Yang next ni adalah switch. Okey, switch.
Okay, keyword yang baru adalah switch. Okay. Switch ni juga adalah nak buat pilihan, nak kontrolkan kita punya sequence. Sama ada kita nak execute atau tidak. So switch, nama dia switch. Kalau kita faham konsep switch, kita boleh on dua sekali, atau satu kan. Maknanya boleh buat banyak kan. Lampu semua nyala boleh tak? Boleh kan? So switch pun sama ni. Kalau if else tadi dia kena ada satu saja yang berlaku. Betul tak? So sekarang ni kalau kita nak pilih satu saja, kita terpaksa pakai if else lah. Tapi kalau kita more than one, kita boleh gunakan switch. More than one, maknanya dua-dua boleh berlaku, dua line boleh execute. Macam lampu lah, kalau kita nak hidupkan dua lampu, boleh tekan dua switch. Betul tak? So keyword is switch. The keyword is switch. This is the format. So switch dalam kurungan ni expression, bukannya condition. Kalau tadi if kita pakai condition, ni condition ya. Conditionnya adalah 1 atau kosong, kan? Yang dalam if ni kurungan ni 1 atau kosong, we call it condition. Keadaan betul atau salah, 1 atau kosong. Tetapi dalam switch ni dia pakai expression. Expression boleh jadi formula. Boleh jadi formula, boleh jadi constant, boleh jadi variable dalam. So kita tengok nanti saya akan gunakan variable di sini. Tak payah buat formula, nanti kompleks. Kemudian diikuti dengan bracket dan ditutup dengan bracket. Okey, pasangan dia bracket, open bracket. Ini curly bracket juga dan close bracket. Mana inilah switch dia. Kemudian di dalam tu ada beberapa case. Kita hendak berapa case kita hendak. Okey. Kemudian di dalam ni adalah expression yang sama dengan ni. Okey. Nanti kita tengoklah expression 2, expression 3. Kemudian ini adalah colon. Okey, bukan semicolon. Colon. Okey. Kemudian di dalam ni ada bracket lagi. Dalam ni lah kita letakkan statement kita, apa-apa statement kita nak execute. Yang ada semicolon tu kan. Printf apa semua dalam ni. Untuk case number 1 katakan. Begitu juga untuk ada case number lain, ada bracket. Di dalam ni lah ada statement. Apa dia statement kelas? Apa saja berada semicolon yang kedudukan dalam body kan. So kita letak semua statement kat sini yang kita nak control tu, and so on. Kalau ada banyak case, kita letaklah case. Dan last sekali ada default. Default ni macam else dalam if. Default ni macam else, if you remember if else tadi kan. Sepasang kan. Kalau semua tak kena, dia ada else. So kalau semua case tak kena, dia ada di default. Okay. So default is okay. Format dia pun ada colon, ada colon dan brackets ni. Ini format dia, bentuk dia. Okay. So saya akan contohkan dalam program ni. Okay, saya buat contoh yang simple, integer number. Okay, min start user, printf, enter integer number, enter integer number from 1 kepada sampai 3. Okay, kita minta dia enter number 1 hingga 3. Persen di %6. Okay, kita test. Masukkan integer number 1 hingga 3. Okay. Kemudian kita gunakan switch. switch. Format dia macam mana? Dalam ni ada expression. Buka. Terus tutup. Okay. So sini ada expression. Expression kita dalam case ni kita gunakan 6. Okay. Variable yang kita minta nilai tu, kita masuk sini. Okay. Sebab saya kata expression boleh jadi variable, boleh jadi constant, boleh jadi
formula. So dalam kes ni kita masukkan variable, yang variable tu nilai dia user enter. Okay, sini ada format dia apa tadi? Case. Case number 1. Buka, tutup. Case number 2. Buka, tutup. Case number 3. Colon, tengok colon tu. Buka, tutup. Dan last kali ada di default. Okay, buka, tutup. So this is the format. Kalau kita run ni tak ada error Tapi tak ada keluar apa-apa sebab kita tak letakkan apa-apa dalam ni lagi. Kita kemaskan ni. Ni case 1. Case 2. Okay, saya kemaskan dia. Sini. Case 3. So apa yang kita nak execute, kita letak situ lah. Statement yang kita nak. Okay. Okay. So kita ada 3 case dan ada default kalau semua tak matching. Mana number yang dia enter oleh user ni kena matching lah. Kalau sini 1, dia akan execute line yang ini. Okay, execute dalam blok yang ini saja. Okay. Apa nak tulis ini? Sebelum tu ada satu keyword di dalam ni, last sebelum tutup ni. Nama dia break. B-E break. Okay. Sini pun sama, ada break. B-R-E-A-K, break. B-R-E-A-K, break. Sini pun ada break. B-R-E-A-K, break. Okay, kita run tak ada masalah. Okay. So apa-apa statement yang kita nak display, nak apa campur tolak semua dalam ni lah. Okay. Contoh saya print number 1. Okay, number 1. Ni line. Okay, kalau kita test ni, kita pilih nombor 1, dia akan keluar message number 1. Sebab dia execute case number 1. Maknanya kalau user enter tadi 1 sini, maka seolah-olah di sini adalah 1. Okay. Kalau kita tutup ni, kita run terus, dia akan keluar terus 1. Okay, 1. Okay, sebab ini 1. So kalau kita okay macam ni So sini pun printf number 2. Sini printf number 3. T-H-R-E-E. Okay. So kita enter lah apa-apa. 1, 2, 3. Okay. Kalau dia silap enter, selain daripada 1, 2, 3, kita ada default sini. Out of range. Okay. Guana demo. Okay. Kalau dia masuk number, kita dah bagi tahu 1 hingga 3, dia masuk 9 out of range. Okay. So this is the switch Okay. This is switch. Okay, saya mention tadi kita boleh on sekali serentak Contoh, saya padam break sini. Okay, break ni dah tak ada sini. Ini apa ni kelas? Itu apa tu? Komen kan? Lupa dah. Komen maknanya seolah-olah saya buang ni tak dalam program Seolah-olah tak ada. Bila saya buat macam ini, maknanya seolah-olah dia padam sebab dia komen. Ada blinking kepala Saya padam lah. Okay. So saya pilih nombor 1, sepatutnya apa keluar? Number 1. Tapi kenapa keluar number 2? Tak ada break. Sebab tak ada break. Okay. Dia akan cari break yang berikutnya. Kalau saya tutup break ni juga, walaupun saya tekan nombor 1, dia keluar 1, 2, 3. Okay. Hati-hati dengan break tu. Kalau semua tak ada break. Okay, walaupun saya pilih nombor 2,
Dia akan cari juga nombor 2 sebab dia mula dengan nombor 2 tapi dia keluar sekali number of 3 out of range. Okay. Okay, sebab tak ada break ya. So tiga-tiga dia boleh execute benda tu sebab tak ada break. Okay, ini adalah case, konsep case. So again, kita dapati dia punya format adalah ada switch di sini. Okay, okay, apa yang user enter sini? Katakan nombor 2. So maknanya ni ganti dengan 2. So dia akan cari nombor 2. Ini tak. Ini bukan. So dia akan cari nombor 2. Kan? So dia sama tak? 2 dengan 2 sama lah kan? So dia akan execute this line. Kalau ada banyak statement, dia akan execute statement yang banyak tu lah. Di sini. Okay, kalau kita masuk nombor lain. Nombor 3. So maknanya ganti dengan 3. So dia akan cari yang ada matching dengan dia. Tak kena, dia ambil sini. Okay. Kalau katakan nombor 10. So dia tengok sini 10. Okay, semua tak kena. Bukan. So dia ambil default. So dia akan keluar out of range. Itu saja. Okay. Kemudian ini untuk numbering. Kalau saya pakai karakter char pilihan. So sini jadi C pilihan. Okay. Enter karakter A B O C. Okay. So sini ganti dengan pilihan. Sini ganti apa? A. Sini ganti B. Sini ganti C. Ini ganti tak perlu. So dia tulis A. Ini B. Ini C. Okey. Masukkan A, dia keluar A. Okey. Ada kawan tu suruh masuk huruf kecil, dia masuk huruf besar. Macam mana pun buat? Out of range. Okey. Tapi macam mana kita nak benarkan dia supaya dia masuk besar kecil pun dapat benda yang sama? Macam mana? Kena buat lagi case kan? Okey. Kita buat lagi case. Macam mana buat? CASE. Kita guna huruf besar kan? Sorry. Buka tutup. Okey. Jangan letak break. Jadi bila dia huruf besar pun dia akan cari A yang ada break. Okey. Sama juga dengan B. Case B besar. Kita buat tapi tak ada break. So bila kita tekan B besar, dia akan cari mana break yang terakhir dia. Okay. Oh, okay. Insert. Okay. So tekan B besar, dia keluar B. Sebab seolah-olah ini dengan ini break dia mana? Break yang ini. Okay. Ini yang ini break dia mana? Ini. Dia kongsi break yang sama. C. So
dalam kes C pun sama and so on. Kalau masuk semua salah, guna demo. Okay. So perhatikan ini untuk nombor ini untuk karakter. Ini karakter variable kita karakter. So of course ini C. Kenapa C sini? Ni. Jom bangun. Yo. Belakang sekali. Kenapa sini C? Apa? Kenapa sini persen C? Nak guna keluarkan karakter? Boleh tak saya masuk persen di sini? Kenapa? Ya. So this is a basic one Saya tinggalkan semua tu. Saya tanya-tanya nak test tengok. Banyak lagi yang tak faham So kita kenapa persen C sini? Sebab kita gunakan karakter. Variable ni data type dia adalah karakter. So persen C. Okay. So yang kedua kita tengok kalau kita gunakan karakter, kita ada code sini, single code. Tadi numbering tak perlu kan? Case 1. Ingat tadi? Kita macam ni. So jangan double code sini. Jangan code. Untuk number jangan code. Untuk karakter kita letak code. Tanduk. Itu saja beza dia. Okay. Untuk number tak perlu code. Untuk karakter letak code. Boleh? Itu saja beza. Okay. Yang the rest tu tinggal buat exercise saja. Kalau nak faham lagi kena exercise. Okay, saya tinggalkan rasanya switch So kita dah study dua keyword untuk buat selection, iaitu if dan switch. Okay. Ini sahaja dalam C untuk buat pilihan. Okay. If dan switch. Sekarang ni kita masuk ke repetition. Okay. If you remember kita gunakan while. Okay. Yang next ni adalah do while dan juga for. Saya akan review ini dan saya akan cover dua lagi ni. Okay. Ada 3 keyword. While. Kita dah study, kita dah guna. Do while, actually combination do and while. Dan satu lagi keyword adalah for. Okay. Kita review untuk kita punya do. Sorry, while do While, okay, kalau kita masukkan number ni, enter any number. Katakan kita masuk number 1. So bila masuk nombor 1, 1 lebih besar daripada 10, jawapan adalah 0. So dia tak execute 2 ni. Dia tak execute, dia akan pergi ke bawah. So you have entered number less than 10. Betul lah 1 less than 10 Maksud dia execute. Kalau kita masuk number lebih besar pada 10, katakan sini 11. So 11 is greater than 10. Okay, become true. So dia akan ulang di antara ni. Sebelum 16 kali dia buat. Dia place enter number, scan sekali lagi. Katakan masuk nombor 12. Okay. So sekarang ni sebab dia tadi pusing, dia akan ulang lagi sekali, test lagi. Sekarang 12 lebih besar pada 10. Betul ke salah? Betul kan? So dia akan execute lagi, maknanya kalau masukkan nombor 1, dia akan test sekali lagi. 1 lebih besar daripada 10. 1 lebih besar daripada 10, jawapan 0. So dia tak execute, dia pergi ke bawah. Okay. So benda ni dia berulang. While. Maknanya while adalah dalam kurungan while tu adalah condition 1 atau 0. Jadi kalau 1 dia akan ulang statement ni. Okay, apa semikolon dia ulang sampai bertukar jadi 0. Okay.
sampai bertukar jadi kosong. Selagi tak bertukar, maknanya selagi condition ni adalah 1, iaitu true. So yang dalam statement ni berulang. Macam kita tengok kita menjam hari tu. Okay, berulang-ulang sebab dia sentiasa satu. Okay, ini untuk while. Itu adalah untuk while. Okay, maknanya kalau sini 1, selagi 1 dia akan execute 2 statement ni. Dia ulang-ulang. Okay, ulang. Okay, kita tengok yang do while pula. Okay, ni format dia. Kalau tadi while tak ada do, sekarang ada do. Kemudian ada bracket, buka dan tutup. Dalam tu antara dua ni ada statement yang kita nak execute ya. Kemudian baru ada perkataan while, dan dalam tu adalah condition 1 or 0 di situ, dan akhir dengan semicolon. Okey. Akhir dengan semicolon. So ini format dia. Kita tengok contoh. Okey. So the while ni kat bawah. Okey, while dekat bawah. Do bracket. Okey. Kemudian baru dia test condition. Okey, dalam case ni, dalam bracket ni, dia akan execute. Okey, mana dia keluar dan kita enter apa pun number. Katakan dia masukkan number 1. Bila masuk number 1, maknanya 1 lebih besar pada 10. Ini jawapan dia apa? Kosong. So dia tak ulang lah. Dia tak ulang, kemudian dia akan pergi ke bawah. Sebab ada kosong, dia pergi ke bawah. Okay. Kalau kita pakai number lain, katakan number 11. Okay. Dia buat dulu sekali ni, dia masuk 11 lebih besar sama dengan 10. Besar pada 10. Jawapannya adalah 1. So bila 1 dia ulang lagi sekali, dia tanya lagi, masukkan lagi number. Okay, kalau kita masuk nombor besar lagi, dia akan ulang benda itu. Kalau kita masuk kurang daripada 10, katakan kita masuk nombor 2. 2 lebih besar 10, jawapan kosong. So dia akan dia tak ulang, dia akan pergi semula, pergi ke bawah tu, next line. So sama dengan while, tak ada beza. Apa beza while dengan do while? Okay, do dia buat sekali sekurang-kurangnya baru dia test. Betul? Betul tak? Kalau while dia test dulu baru buat. Baru ulang. Kalau betul dia ulang. Dalam case ni sekurang-kurangnya dia buat dulu, dia execute dalam ni dulu, dalam kurungan ni. Kemudian baru dia test. Ini test kan? Test condition. Jadi seolah-olah sekurang-kurangnya dia buat sekali. Betul? Betul tak? Kalau saya gantikan sini dengan do while. Okey. Kemudian ni tak ada, saya padam sini. Dalam case while ni dia test dulu. Betul tak? Kalau dah betul baru dia buat. Kalau tak betul tak buat langsung. Maknanya tak ulang. Betul? Kalau kita nak faham do ni macam kahwin dengan nikah lah. Do ni kahwin dulu baru dia nikah. Kalau while nikah dulu baru kahwin. Okey, pinang dengan ayah dia while dia pinang ayah dia, selagi ayah dia tak benarkan apa dia punya wali, selagi tu dia tak boleh kahwin. Okey. Tapi kalau yang do while, dia kahwin dulu baru pergi jumpa ayah dia. Baru dia test, tanya boleh tak? Okey, itu beza dia. Jadi sekurang-kurangnya do while dia buat sekali, itu saja beza dengan while do. Okey. Kita tengok contoh dia ni. Do. Okey. Okey, ini saya ambil dan saya run ya.
Okey, kita tengok do while. Okey, perhatikan do while sini. Mula-mula kita declare variable, beri nilai variable dan display variable. Apa keluar kat monitor kita? Initial count is 0. Okey. Kemudian do, maknanya dia buat yang ini. Count, apa dia count? Plus plus tambah 1. Jadi nilai count jadi sama dengan 1. 0 campur 1 jadi 1. So dia akan print dapat apa sini? 1. Betul? So sekarang ni dia test pula condition while ni. 1 lebih kecil pada 4. Betul ke salah? Betul. Bila betul dia akan ulang sekali lagi ke sini. Okey, dia ulang. So sekarang ni ulangan kedua dapat count jadi 2. Betul? Sekarang dia print now count is 2. Okey. Sekarang ni dia test pula condition sini 2. Betul ke salah? Betul. Bila betul dia ulang lagi sekali. Ni jadi 3. Dia display jadi 3. Lepas tu test. Betul ke salah? Betul. Dia ulang lagi. Ni jadi 4. Now count is 4. 4 lebih kecil daripada 4. Salah. Salah, dia akan pergi ke bawah. Okey, itu saja berlaku ya. Kalau kita run program ni. Okey, count is 0, 1, 2, 3 and 4. Itu saja. Ada soalan tak? Okey. Okey, apa beza di antara do while dengan while tadi? Apa beza antara while dengan do while? While dia test dulu, while true, betul baru dia buat. Okey. Sedangkan do while dia buat dulu sekali baru dia test. Betul? Sama dua-dua benda tu berulang ya. While dengan do while sama berulang, tapi do while sekurang-kurangnya dia buat sekali barulah dia test. Kalau betul baru dia ulang. Dalam kes while dia test condition. Kalau betul dia boleh ulang lagi. Kalau tak betul langsung tak buat. Itu saya beza. Okey. Okey. Yang last kali tentang do while ni ada kita sebelum tu ada kita nak control break, kita loop ni benda okey, benda yang infinity ya, infinite loop yang tak berhenti. Okey, apa dia infinite loop? Okey, saya tengok gunakan do while sorry, while W H I L E. Okay. Printf %d new line. So count. Okay. Count plus plus. Okay. Dia tambah, kemudian display, tambah display. Sampai bila ni? Okay, sebab dia sentiasa satu Okay. So ini disebut sebagai, bila sini satu, ini adalah disebut sebagai infinite loop. Infinity. Infinite loop benda yang tak berhenti. So sekarang ni ada satu cara kita boleh berhentikan loop ni. Okay. Kita boleh gunakan keyword break. Okay. Contohnya dalam ni kita tambah if. Sekiranya count nilai dia setara dengan 10. Tulis ni break. Okey. Apa berlaku? Nampak tak? Walaupun di sini adalah infinite loop, tapi kita boleh break dia. Okay, bila kita kata condition dia bila if, okay,
Perhatikan, ini semua adalah benda yang berulang ya. Berulang-ulang-ulang. Sebab sepatutnya dia tak berhenti. Sebab while one sentiasa betul. Tapi dalam tu ada if. Dalam loop tu ada perkataan break. Dan break ni akan di-trigger bila count kita yang bertambah dari 1 hingga 10. Jumpa sama je. Sebab bila dia loop ni sentiasa bertambah sampai kita test 10. Bila jadi 10 sini, dia break terus. Okay. Sebab dah memang 10 Okay, dia akan break lepas 10. Itu saja. So break, walaupun dia infinite loop, tapi bila dia perkataan break, dia akan break. Okay. Itu saja. Satu lagi kita boleh continue. Contoh yang dalam nota saya tu ada continue break sekali ya. Macam ini. Ini adalah infinite loop tak berhenti sebab number 1 tu sentiasa 1. Okey, dalam kes ni number 1 ini sentiasa 1. So benda ni tak berhenti. Jadi dia akan berulang. Mana kawan dia ini ya. Sepatutnya dia kat sini. Ini akan berulang sampai kiamat. Tapi di sini ada keyword break and continue. Okey, yang gauge ni sama dengan scanf %c and %test test. Maknanya ambil nilai daripada input daripada user. Okey, itu saja. Karakter persen c. Ni. Saya declare kat atas tu karakter atas ni ada karakter. Saya ganti dengan scanf Okey, sini minta quantity %d, unit price %f, unit price float kan. Kemudian kalikan dia dan displaykan dia. Itu saja. Kemudian kita tanya user, kamu nak ulang lagi tak? Do you want to continue? Kalau kita pilih y, maknanya masuk sini y. Betul tak? So dia y sama atau sebab ni huruf besar kecil sama atau kecil. Sama ataupun huruf besar. Kalau betul, salah satu betul ni, dia akan ulang, sambung lagi. Mana dia ulang benda yang sama ni. Diulang lagi sekali. Tapi kalau dia masuk selain daripada y, maknanya n katakan. So ini 0 kan. So dia akan else. Dia akan break. Maknanya loop tu berhenti sendiri. Dan dia akan end process, end post. Itu saja. Okay. Okey, habis tentang do while and while. Okey. Keyword yang ketiga adalah for. Keyword ketiga adalah for. We are talking about looping ya, benda yang berulang ya. Kita dah tengok while. Lepas tu do while. Last kali adalah for. Okey, for. Okey, ini format dia. Okey, ada perkataan for tapi kepala dia ni ada 3 benda. Kepala dia dalam atas kepala dia, kalau while tadi satu je kan. Okey, satu saja kan. Ingat tak while tadi? WHILE dalam kurungan ni 1 atau kosong kan? Ada satu nilai saja. Tapi untuk for selepas kurungan ada 3 benda dipisah oleh 2 semikolon. Ini 1, 2, 3. Ada nilai di situ. Okey. Kemudian baru dibuka open and close bracket. So yang kita nak ulang statement ni lah dia di antara bracket berkenaan. Okey, yang pertama, ini nilai adalah start expression. Nilai permulaan, formula yang awal. Ini adalah test expression, less than and greater than. Kita compare resultnya 1 atau kosong. Sini adalah count expression. Ini adalah increment or decrement. Biasa kita pakai plus plus atau minus minus. Count bertambah. Jadi dengan count variable ni yang kita akan test di sini nanti. Akan dapat 0 and 1 nanti. Kalau dia masih 1, sentiasa akan pusing. Ini controller dia, on off sini. Mana pusing tak pusing bergantung pada 1 dan 0 sini.
Okay, kita tengok contoh. Saya run. Okay, saya buat ni. Okay, tak apa. Saya declare variable integer x, senang Okay. Kemudian saya pakai for buka tutup Apa di tengah-tengah ni? Ada 2 semicolon. Okay, ada 3 nilai tu. Kalau kita run ni, dia akan tak ada error sebab format tu dah betul. Tinggal kita isi nilai saja. Okay. Kemudian saya print nilai apa ni? Persen di X katakan. Okay. Nilai X. Okay. Apa yang keluar ni? Cacing ulang cacing. Sebab nilai X tak ada nilai lagi, betul tak? Okay, dia ulang benda sama. Bila condition ni kosong, baru dia akan berhenti. Okay, tak? Nampak tak? Perasan tak? So this is condition. Tengah-tengah tu lah condition. Kalau satu, dia tak berhenti. Kalau kosong, dia tak berhenti. Maknanya itu kita kena control supaya loop kita berhenti. Okay. So yang mula di sini apa nilai dia? Dia kata start expression, start. X sama dengan 1. Okay. Ini test expression. X lebih kecil sama dengan 10. Sini count expression, tambah X plus plus. Okay. So dia akan berulang. Nampak? Boleh? Sama dengan 10, dia akan pusing 10 kali. Boleh? So ini adalah nilai permulaan. Kalau saya mula kosong, dia akan pusing 0 hingga 9. Okay, mana dia pusing 10 kali So this is start expression. Sini adalah test condition. Sini adalah count. Okay. Okay, katakan saya masukkan sini X sama dengan 1000. 100 Mula 10. Sorry. Saya padamnya. Saya mula 10. Okey, saya mula 10 dan saya terbalikkan ni. Kosong. Ini tolak, kurang. So apa yang keluar? Okey, terbalikkan. Sebab dia daripada 10 kepada 9 sampai 0. So ini saja yang kita for loop. The rest apa-apa yang kita nak ulang sinilah. Okey. Yang kita nak ulang letaklah sini. Dalam kes ni saya ulang saya tunjuklah. Okey. Nombor sekarang adalah dia keluarlah tu. Okey. Saya pasal buat macam tu sebab ada student tak faham print F lagi. Scan F pun saya tanya pun tak faham. Bahaya. Okay. So itu adalah contoh penggunaan for. Mungkin ada contoh lain kot. Oh, habis. Okay. So habis saya rasa akan buat conclusion jap. Okay. Okay, kita buat kesimpulan. Tengok nota saya mana. Okay. So basically kita boleh control logic program kita dalam C ada 3.
Okey, iaitu sequence. Bahasa Melayu kata berturutan. Berturutan dari atas ke bawah. By default program dia akan execute statement tu daripada atas ke bawah. Line by line. Okey. Tapi kita boleh ubah turutan tu dengan dua cara. Sama ada kita nak select, buat pilihan sama ada execute ataupun tidak. Okey. Ataupun kita nak ulang statement, mana-mana statement yang kita nak. Repetition. Okey. Di dalam sini kita ada dua keyword. If. Okey. Ataupun kadang-kadang kita combine dengan else. If else. Okay. Satu lagi adalah switch. Okey. Okey, itu saja. Dalam ni ada case, switch case default. Kemudian, repetition. Kita ada gunakan while. Okey. Do, while, last kali for. Tiga-tiga ni untuk kita berulang. Pilihlah mana kamu suka. Okey. Kalau dalam case while, dia test dulu condition. Kalau betul baru dia ulang. Dalam case do while, dia buat dulu sekali, baru dia test condition. Kalau condition tu betul, baru dia ulang. Sekurang-kurangnya dia akan buat sekali lah, kalau condition tak betul. Ini boleh jadi tak buat langsung. Kan? Sebab dia test dulu. Macam kahwin dengan nikah kan tadi. Okay. While ni dia nikah dulu, tanya ayah dia, dibenarkan nikah, baru dia kahwin. Macam do ni, kahwin dulu, baru pergi tanya ayah. Nikah, ayah tak bagi. Nauzubillah. Okay. Yang for ni special, sebab dia ada tiga, dalam tu ada statement tiga. Test condition di tengah-tengah. Okay, di sini start. Di sini count. Ini start. Ini count. Sini adalah test condition. Condition. Condition adalah 1 dan atau 0. Kalau 1 dia ulang lah, 4 tu ulang-ulang. Kalau dia 0 dia berhenti. Itu saja. Okay. Ada soalan tak? Okey. Flowchart kita kemudiankan dengan ni. Saya akan explain kemudian. Okey. Okey, kalau tak ada soalan, saya soal kamu lah. Okey, buat semua latihan dalam tu. Itu soalan dia.